Cuba awak lihat kain. Awak tengok dulu kain kipas belakang ni. Awak tengok dulu kain kipas belakang ni. Alright. Saya buat kain kipas belakang ini adalah full band pinggang getah. Kerana saya mengajar newbie dan kali ini saya akan ajar cara potong kain bersama dengan menjahit terus. Siapa yang nak belajar, tekan butang follow. Ini step yang lengkap. Okey, pertama awak lihat ada tanda 3 lubang di sini ataupun 3 titik di sini. Ini adalah tanda lipatan yang mana kita perlu letakkan pola ni berhampiran dengan lipatan, iaitu serapat bolehlah. Ngam-ngam. Ikut paras dia. Kemudian kita akan sediakan basi. Basi bawah boleh buat setengah. Okay. Basi sini kalau awak nak buat zip, awak boleh ambil 1 inci. Tapi kalau tak nak buat zip, awak buat setengah. Bahagian atas pelipat ambil setengah. Dan sisi bawah ataupun sisi tepi kain awak boleh buat 3/4 inci. Saya tanda dulu dan saya akan potong. Oleh kerana saya buat full getah, jadi saya masukkan lebar band pinggang dekat dalam ni. Maksudnya kalau labuh 39, saya ambil labuh 39 tanpa buat penolakan band pinggang getah. Sebab saya nak letak band pinggang getah kat atas, jadi basi di sini kita kena buat 1 inci 3/4 untuk full getah. Kita akan selitkan getah di dalam basi. Lepas siap potong kain belakang, kita akan potong kain depan. So kain depan dia tak ada kelipit ataupun pelipat tu. Yang lipat tu saya dah simpan kerana pola kain kipas depan dan belakang ni sama je. Membezakan hanya kipas yang di belakang. So kita potong depan. Alhamdulillah saya dah siap potong kain belakang dan kain depan. Saya yakin video ni sekejap je dan akan jahit dengan cara yang mudah menggunakan mesin portable. Kalau anda bersungguh nak belajar menjahit, cuba komen jahit dekat komen. Bila saya tengok komen anda, saya pun lagi bersemangat nak buat video seterusnya. Jumpa di next video. Saya Cikgu Jarom Amin.